Hai, Assalamualaikum tu Jaja. Hari ni hari saya dalam bas. Hari ni kita baru ada ziarah. So kita tengoklah kita ke mana. Tapi saya perasan ada pergi Mina, Musdalifah. Lepas tu kita akan buat umrah kedua hari ni. Kita mikat dekat Jaranah. Selalu. Tengok tu. Entah korang tak nampak jap. Tin 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 tin. Kau tengok tu kan. Banyak kat sini kan. Banyak gila burung merpati tu. Yang kadang-kadang ada macam kadang-kadang ada orang duk jual makanan burung. Tapi setiap saya macam tak boleh bagi burung makan. Tak tahulah, saya pun tak tahu. Tapi saya nampak ada orang jual makanan burung. Burung banyak gila. Berkecik-kecik kat situ. Ni orang-orang balik daripada duha. Kebanyakan daripada duha baru nak ataupun baru balik tawaf ke. Sekarang ni ramai lagi tak naik bas. Masih kosong. Boleh kan kat sini tak boleh berhenti lama sangat. Tengok ni, jalan ni sempit. Orang kereta lalu lalang. Saya suka tengok bangunan dia. Dia punya suasana. Rasa lain sangat. Ada kucing. Kana wa ma lam yasha' lam yakun. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Seperti yang pertama pada pagi ini kita akan singgah iaitu di Jabal Sur. InsyaAllah di dalam perjalanan sedikit sebanyak saya akan menyampaikan sirah-sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dipersetujui oleh semua anggota. Usul ini dikemukakan oleh penjenayah besar Mekah iaitu Abu Jahal bin Hisham. Berkata Abu Jahal, apabila pada malam Abdullah bin Abu Bakar akan keluar pergi ke Mekah untuk mendengar apa disikat perancangan yang akan dibuat oleh pihak Quraisy tentang kehilangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, Amir bin Fuhairah merupakan amanah daripada Abu Bakar untuk mengembala kambing naik ke puncak bukit untuk memberi susu sebagai minuman. Dan yang kedua, Umar bin Fuhairah diamanahkan untuk gerakkan kambing-kambing tersebut menutupi perjalanan Abdullah bin Abu Bakar setiap kali daripada Mekah ke Gusur dan daripada Gusur kembalinya ke Mekah untuk menutupi jalan-jalan tersebut. No problem. Boleh. Saya perasan bukan dia halau kita. Dia suruh bas tu jalan. Bas yang lain tu. Sebab tu saya faham dah. Tapi dah suruh naik, saya ikut je. So dia tak tengok kita. Mata dia tengok sana. Hari ni kita nak ke Jabal Rahmah. Kita dekat apa nama tempat? Arafah. Kita dekat Arafah. Wow. Masya-Allah. Dah sana tu. Cahaya kat belakang. Kata dulu Jabal Rahmah ni tempat saja rumah.
untuk dapat. Tapi bukan di sini. Mustajab doa hanya berada di Mekah depan Baitullah. Hanya mustajab doa yang berada di Jabal Rahmah hanya setahun sekali saja iaitu musim haji. Mustajab doa Arafah bukan sentiasa mustajab di sini. Di sini bumi biasa. Di sini tanah halal bukan tanah haram. Kita mustajab doa kita di Nak naik ke? Macam tak sempat je. tak naik lah. Tak santai lah. Tak santai macam nak rushing sangat. Nak kena masa santai. Betul? Dekat. Ni tak ada Ni tak ada. Pasir. Oh. pasir ni. Jalan pasir. Masa kat Haji dulu tak ada. Oh, bas tak boleh apa? Bas sampai sini. Sampai sini bas. Ni tak ada ni. Bangunan ni. Ah. Lampu dia spotlight. Ya Allah lampu. Spotlight ni. Cantik lah malam kan. Lampu. Macam boleh naik ke sana, boleh naik kat sana, bebas kan. Aku ada je komen ni. Nanti dia ambil gambar. Dapat terus kan, dapat gambar terus kan. Kameraman tu je. Yelah yang ambil gambar lepas tu terus dapat gambar tu. Tapi Kita ada yang gambar salah tu. kadang dia tipu dia. Macam Polaroid tu kan. Ah. Mata biru. Wah. Di sebelah kanan merupakan bermulanya Padang Arafah. Batu yang merupakan 4 segi yang nampak bulat tu, yang ada macam tertutup atas tu, nampak tak? Nampak? Okey, dah ambil gambar. Antara dua tiang sekarang kita boleh nampak. Tu batu yang ada nampak macam tertutup tu. Nampak? Macam tubuh tu Dan sebab 3 jamrah berada di hadapan kita. Tempat lontaran batu bagi jemaah yang mengerjakan haji. Namakan Terowong Muasim. Terowong ini berlakunya peristiwa besar dalam tahun 1983 kalau tak silap saya. Berlakunya rompohan yang begitu kuat di bahagian dalam ni menyebabkan ramai di kalangan para jemaah haji meninggal dunia di dalam terowong ini oleh kerana rompohan yang begitu kuat antara jemaah yang nak pergi melontar dengan jemaah yang nak balik. Jadi satu rompohan yang kuat menyebabkan ratusan jemaah meninggal di dalam terowong ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala fa in habasani habisun fahamallai haisu habastani. Sahaja aku mengerjakan umrah dan ihram aku dengannya, dan sekiranya aku terhalang atau lain-lain sebab, maka halallah aku dengannya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
kita waktu kita berhampiran dengan waktu asar. Kita nak pindahkan pada waktu asar. Saya berjalan pantas. Saya buat laju sikit. Saya ambil anggaran masa 1 pusingan 5 minit. 5 kali 7, 35 minit kita boleh selesai. Pasal apa? Pasal kita nak pindahkan waktu asar. Tawaf yang pertama, pusingan pertama, kedua, ketiga, keempat, kita ambil bahagian dalam. Dia berhampiran dengan Kaabah. Jangan sampai Kaabah. Dekat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kita ambil bahagian luar. Baik, senang kita keluar. Baik, insyaAllah. Boleh? Kalau boleh tumpukan pada jenang. Tumpukan pada pintu jenang-jenang Kaabah. Pintu Kaabah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni uridu an as'a baina safa wal marwata sab'ata aswatin sa'i umrati ta'ala. Ya Allah, aku nak bersa'i antara Safa dan Marwah 7 kali sa'i umrah kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah selesai juga umrah yang kedua. And waktu ni sebab buat umrah ni khas untuk arwah ayah kan. And then lepas ni waktu ni tengok-tengok Pulau Tawa dulu sebab waktu ni tengah tunggu Kak Fatia pergi toilet. And then kita orang jalan balik and Kak Fatia ajak singgah cari air tebu lemon. And surprisingly sedap sangat air tebu ni. So kalau korang nak try, korang try cari kedai yang macam ni. Okay, untuk malam ni jalan-jalan sorang-sorang je sebab waktu ni nak pergi cari gelang untuk buat oleh-oleh untuk my kawan-kawan girl saya. So itu saja vlog untuk part 4. Kita sambung untuk ke part 5 nanti. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment and subscribe. Bye-bye.